Nani ni selalunya akan ada mum guilt. Mum guilt tu siapalah yang tak ada kan. Kadang-kadang itu yang kadang-kadang bawa budak-budak jalan kat asyik-asyik nak duduk hotel lah, nak apalah. And semua tu perlukan duit. So kadang-kadang kita pun jadi nak duit, nak bawa anak-anak. Tapi kalau duduk kat rumah spend time dengan anak. Sebab tu kadang-kadang Nani tak pernah fikirkan sebagai orang kata kena ada family time, kena ada work time. So Nani cuba untuk integratekan dua-dua. Maksudnya kadang-kadang pergi kedai bawa anak-anak. Itulah kelebihan ada bisnes sendiri kan. Orang kata bawa anak-anak sendiri, bawa kadang-kadang satu kampung bawa. So orang kata tak ada salahnya. Rasa bersalah tu memang ada. Pergi hotel, bawa anak-anak. Dulu masa Nani buka kedai yang ketiga, baby pun kat sini lagi dengan carrier. Nani buat kopi, hantar kek kepada customer. And mungkin zaman tu, social media pun tak terlalu berleluasa. Jadi orang appreciate benda-benda kecil macam ni. Tak banyak orang kata kecaman. Semua benda-benda yang baik-baik waktu dulu-dulu tu tau. So Nani sangat-sangat enjoy waktu kita susah. Tapi dia tak adalah sampai you akan rasa terlalu down. So kalau anak-anak tengok you balik busy ke, dah balik sekolah, mami cik balik malam je, macam mana ni? Kalau call kan, macam my kids semua akan macam, mami what time you coming back? Jarum besar tu pukul berapa? Dan mana? And kadang-kadang dia kata, mami janji nak send me to school, mami tak send. Mami janji nak fetch, tak fetch. So of course benda tu breaks my heart internally. Tapi selalu kat situ lah kadang-kadang bawa diorang jalan-jalan lepas tu.